starter deck ni ada 4 kat special. Serius lah. Jadi seperti yang dijanjikan, aku akan buka starter deck Aeroblade untuk video kali ini. Dalam satu starter deck kita boleh dapat dalam 30 kad dan juga tambahan 3 kad awesome. Berserta ada juga ada 6 mag kat dalamnya. Dan satu kotak ini berharga dalam RM22.90. So jom kita tengok kat apa kita dapat dalam starter deck kali ini. So kita ada 6 mag yang bertemakan Bobo Satria ya. Lebih kurang macam inilah tampilan dia. Dan juga ada bungkusan untuk kad-kad dia. So jom kita tengok kat apa je kita dapat dalam starter deck kali ini. First kali kita ada HP marker. And then kita ada Bobo Duri, third B, nice. Kita ada Generasi Bella. Next kita ada Yaya. And then kita ada Ying. Next kita ada Kak Osum Air. Oh, bertemakan Satria. Kita ada Bobo Solar. Kita ada Bobo Halilintar. Semua bertemakan Satria Kita ada Kak Osum Daun juga. And then kita ada Kak Osum Api, oh lawa. Next kita ada Generasi Cikala. And then kita ada Bobo Ice. Next kita ada Panima Yanari. And then kita ada aluran Mega Prop kat sokongan Mas Gardu. Next kita ada General Muskida. And kita ada Bobo Blaze. Next kita ada Maripos. And kita ada Alpha Tumbesor. Oh, siap pula kat sini Kita ada Rosaksa. Kita ada Bobo Ice. Next kita ada Bobo Gempa. And then kita ada General Karumbang. And kita ada Maharaja Ramos. Next kita ada Katoa. Lepas tu kita ada Bobo Blaze. Lepas tu kita ada Bobo Boy. Okay, nice. And then kita ada Bobo Taufan. And kita ada Cocoon Bot kat sokongan. Okay, nice. Next kita ada Lampo Bot. Lembot. Okay, nice. Dan kat istimewa pertama kita Bobo Frostfire Tier S. Lawa. And then kita ada kat sokongan Tok Abah. Kat special juga And then kita ada Kuputri kat A. Mantap. Dan kat terakhir kita ada Maharaja Ramos Final Form kat A. Mantap. Semua kat ini juga boleh digabungkan menjadi poster. Dan macam ni lah poster dia lebih kurang. Boleh gabungkan menjadi 2 poster. So cuba korang komen kat bawah kat yang mana paling korang minat dalam starter deck Aeroblade ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Yang penting ingat kat, ingat Fiskin terbaik.